Kenapa Datuk memilih UKM sebenarnya? Semasa itu, ledakan semangat kebangsaan, terutama bahasa kebangsaan adalah sangat kuat di kalangan rakyat. Ya, kita ditubuhkan oleh rakyat, desakan rakyat dan keperluan rakyat. Kita telah berjaya menjangkau 55 tahun. UKM sudah menjadi sebuah universiti ternama dan sebuah universiti yang kita boleh katakan berperingkat antarabangsa. Sebenarnya apa yang kita ada sekarang, pembangunan di UKM, di Bangi contohnya, adalah satu mimpi yang indah, ya, kepada saya dan kepada alumni UKM. Sebab kita tak sangka bahawa UKM akan jadi sebegitu hebat seperti yang ada sekarang. Assalamualaikum dan selamat datang ke platform podcast at UKM. Saya Abdul Muhaimin bin Sabrun, pustakawan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah para penonton sekalian, podcast at UKM pada kali ini adalah merupakan edisi khas sejenak bersama yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Razak, yang merupakan alumni pertama yang mengepalai Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, tetamu yang kita nanti-nantikan pada hari ini telah pun berada bersama-sama dengan kita. Jadi, bagi pihak podcast at UKM mengucapkan selamat datang kepada Datuk atas kesudian Datuk memenuhi undangan kami bagi mengisi pengisian podcast at UKM pada kali ini. Baiklah, para penonton yang dihormati sekalian, pada kali ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Razak. Kita akan cuba cungkil rahsia-rahsia ataupun kisah-kisah beliau bersama-sama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah Datuk, kenapa Datuk memilih UKM sebenarnya? Berbanding peluang-peluang Datuk untuk melanjutkan pengajian ke luar negara ketika itu. Pasti ada satu tarikan yang mendorong Datuk memilih UKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UKM Universiti Watan. Terima kasih Cik Men, saya panggil, dan juga terima kasih pada podcast UKM yang sudi untuk menjemput saya untuk bersembang-sembang sedikit berhubung dengan pengalaman-pengalaman lama di UKM. Saya belajar di tingkatan 6 Sains di Sekolah Alam Shah pada tahun 73 dan menduduki peperiksaan STPM. Jadi kami adalah antara pelajar-pelajar tingkatan 6 berbahasa kebangsaan. Jadi dulu sistem pelajaran kita terbagi pada dua. Satu, sistem bahasa Inggeris, dan kedua, sistem bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu. Jadi saya ni daripada aliran bahasa Melayu, Sains, ya. Disebabkan oleh kita semasa itu tidak kecukupan untuk menampung pelajar-pelajar bahasa Melayu lulusan STPM, Sains dan Sastra, maka dengan desakan dan keperluan rakyat tertubuhlah universiti kesayangan kita, UKM, ya. Begitu juga kami dalam jurusan Sains, ya, kita mencari-cari di mana universiti yang sesuai untuk pelajar-pelajar sains bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Saya sebenarnya telah pun mendapat beasiswa untuk ke New Zealand, ya, di dalam bidang perubatan ataupun pergigian. Tetapi akhirnya saya memilih untuk ke UKM apabila UKM menubuhkan fakulti perubatan untuk batch pertama pada tahun 73-74 semasa itu, ya.
Dan saya menjadi antara pelajar first batch pertama memasuki bidang perubatan di Fakulti Perubatan UKM. Kenapa saya pilih UKM? Sebagaimana yang kita ketahui semasa itu, ledakan semangat kebangsaan, terutama bahasa kebangsaan adalah sangat kuat di kalangan rakyat, ya. Jadi rakyat mencari-cari sebuah universiti, institusi yang boleh memperkasakan bahasa kebangsaan. Dan Alhamdulillah tertubuhnya UKM pada tahun 1970. Dan pada tahun 73-74 atau 74, kerajaan atau universiti membuat keputusan kita kena tubuhkan Fakulti Perubatan. Jadi dengan semangat kebangsaan yang sangat melonjak dan juga berkobar-kobar semasa itu, saya buat keputusan tak apalah, saya akan pergi ke UKM, ya, dengan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Okay. Ya. Maknanya pilihan Datuk, tarikan utamanya adalah, boleh saya simpulkan, ianya adalah sifat patriotik sebenarnya. Ya, InsyaAllah, ya? Begitu. Ya. Begitulah. Ya. Dan kalau kita lihat secara, kita cuba buat perbandingan, ya, Datuk, ya, sifat patriotik antara generasi yang terdahulu dengan generasi masa kini. Ya. Jadi kita lihat di sini Datuk didorong oleh rasa kecintaan kepada negara. Ya. Kecintaan kepada bahasa Melayu. Ya. Maka atas justifikasi itulah maka Datuk memilih Universiti Kebangsaan Malaysia untuk Datuk meneruskan pengajian di peringkat yang selanjutnya. InsyaAllah. Ya. Ya. Dan ini adalah suatu perubahan. Kita boleh lihat perbandingan antara generasi terdahulu dengan generasi pada masa kini, dan mungkin kita boleh fikirkan sesuatu bagaimana untuk kita memurnikan ataupun membangkitkan semangat kecintaan kepada negara itu kepada generasi pada masa sekarang. Ya. Ya. Sewaktu Datuk berada di UKM, ya. Ya. Sepanjang Datuk berada di UKM, pernah tak Datuk memikirkan strategi-strategi ataupun langkah-langkah untuk maksudnya untuk memberikan kesedaran kepada mahasiswa-mahasiswa tentang kepentingan untuk memberikan sumbangan bakti kepada negara? Okey, insyaAllah semasa saya di peringkat pelajar, ya, pelajar undergraduate itu sendiri, saya agak aktif dalam persatuan. Persatuan masa itu yang kami aktif, Persatuan Mahasiswa Perubatan UKM, dipanggil Persiap. Persatuan Mahasiswa Perubatan UKM. Jadi di dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan persatuan dan kemahasiswaan, sememangnya semasa itu semangat patriotik kepada bangsa, negara dan bahasa sememangnya diutamakan, ya. Dan sebagai mahasiswa, kita ada satu mata pelajaran khas khusus yang harus diambil oleh semua mahasiswa-mahasiswi, walaupun di Fakulti Sastra, Fakulti Sains, Fakulti Jan Islam, begitu juga Fakulti Perubatan. Dulu kita tak ada banyak fakulti, kita ada 4-5 fakulti saja, termasuk Fakulti Perubatan. Ya, jadi kita ada satu pendidikan yang berteraskan kepada patriotism, kemahasiswaan ataupun rakyat Malaysia. Di situ, walaupun saya dalam jurusan perubatan, kami belajar kenegaraan Malaysia dipanggil, kami belajar mata pelajaran berkaitan dengan sejarah tanah Melayu dan Malaysia, kami belajar basic berhubung dengan pendidikan Islam, ya. Dan kami juga diekspos, dibuka juga untuk mempelajari falsafah kebangsaan,
ya. Saya ingat Profesor Said Najib, ya, yang dianugerah Profesor Diraja baru ni pernah menjadi guru kami. Contohnya, ya. Dan juga ramai profesor-profesor, Zainal Abidin Wahid, ya, kalau kita kenal, sejarawan yang hebat, ya, dan semangat kebangsaan yang luar biasa, juga pernah menjadi guru saya masa itu. Jadi seluruh pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia diekspos kepada pendidikan yang berteraskan pada patriotisme kebangsaan. Jadi tidak heranlah apabila kami keluar sebagai seorang kelulusan universiti, semangat patriotisme itu memang sangat tinggilah, insya-Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan, insya-Allah. Baiklah Datuk. Secara fizikal, sepanjang Datuk berada dalam tempoh 5 dasawarsa ataupun 50 tahun Datuk bersama UKM, berdasarkan pengamatan Datuk, apakah pembaharuan ataupun perubahan yang ketara yang Datuk dapat lihat dalam tempoh 50 tahun berbanding pada masa awal Datuk bersama UKM? Ya. Sememangnya jauh berbeza. Ya, dari segi yang pertama, infrastruktur sahaja. Ya. Sebenarnya apa yang kita ada sekarang, pembangunan di UKM, di Bangi contohnya, adalah satu mimpi yang indah, ya, kepada saya dan kepada alumni UKM. Sebab kita tak sangka bahawa UKM akan jadi sebegitu hebat seperti yang ada sekarang. Sebab kami bermula di Lembah Pantai sebagai sebuah universiti yang sangat sederhana sekali. Kalau kata kasarnya, kita masa tu pembangunan kita macam sebuah kolej saja, ya, dan kita pun menumpang di sebuah maktab perguruan bahasa semasa itu, dan kita bersebelahan dengan sebuah universiti yang dah established, hebat, ya. Universiti Melaya lah sebelah kita. Jadi saya selalu pergi Universiti Melaya tu, bila saya masuk tu saya rasa rendah diri, ya, bandingkan dengan apa yang kita ada di UKM. So alhamdulillah keadaannya sudah pun berubah, ya. Kita boleh berbangga dengan UKM dari segi pembangunannya dan dari segi unsur-unsur yang lain juga. Dari segi pembangunannya, saya rasa kita antara sebuah universiti yang terbaik lah, ya, terindah dari segi infrastrukturnya. So alhamdulillah, ini merupakan satu mimpi yang indah untuk kami lah, alumni UKM, ya. Itu dari segi pembangunan. Apatah lagi kita lihat dari segi pembangunan akademiknya. Sekarang kita sebuah universiti yang saya anggap sudah lengkap. Kita sudah ada semua fakulti yang diperlukan, semua kepakaran yang diperlukan oleh negara. Sebab itu saya tidak heran kita menjadi salah satu universiti terbaik di rantau ini dan di negara ini. Yang membanggakan kita itu adalah acuan kita sendiri. Yes. Ya, acuan ni sangat istimewa sebab pertama yang saya katakan, kita adalah sebuah universiti rakyat. Satu-satunya universiti ditubuhkan bukan disebabkan oleh politik. Selalu universiti itu ditubuhkan sekarang ni atas sebab-sebab politik atau kenegerian. Tiap-tiap negeri dia nak tubuh universiti dia. Kita ditubuhkan oleh rakyat, desakan rakyat dan keperluan rakyat. Jadi kita pernah dengar bahawa memang betul semasa nak ditubuhkan universiti ini, kita memulakan program di mana kita membuka kepada rakyat yang ingin menderma. Ada yang derma RM1, ya. Ada derma berapa sen pun diterima masa itu. Jadi rakyat sangat memerlukan UKM, penubuhan UKM untuk masa itu. Jadi kita ni istimewa lah kalau tanya saya. Benar. Ya. Dan itu memang menjadi suatu manifestasi kepada kesungguhan rakyat sebenarnya nak melihat
sebuah universiti rakyat itu tertubuh. Ya, Datuk. betul. Dan kita tidak memerlukan untuk dari segi kita nak hire ataupun untuk mengupah cerdik pandai daripada luar untuk menjadikan universiti kita hebat. Ya. Dan kita sebenarnya berbangga sebenarnya dengan kelayakan akademik, dengan pencapaian-pencapaian yang ditonjolkan oleh ahli-ahli akademik kita sendiri, Datuk. Ya. Dalam kita untuk memperkembangkan pengetahuan dan juga dari segi untuk mendapatkan sumber-sumber maklumat dan juga pengetahuan, bagaimana Datuk melihat kedudukan ataupun peranan perpustakaan itu sendiri ketika zaman Datuk dan juga zaman sekarang? Okey, insya-Allah saya tak berapa pasti apa yang ada sekarang. Saya hanya lihat daripada luar saja. Kadang-kadang saya melawat, tapi semasa saya, perpustakaan adalah rumah nombor satu, bilik nombor satu untuk seorang mahasiswa semasa itu, di atas keperluan-keperluan keilmuan dan juga keperluan-keperluan lain. Bukan saja keilmuan, perpustakaan juga adalah tempat di mana mahasiswa-mahasiswi berinteraksi dari segi sosialnya dan juga dari segi kehidupannya. Bagi saya sendiri semasa itu, sememangnya perpustakaan adalah mainkan peranan penting dalam hidup saya lah. Dia bukan rumah nombor 2 kami, rumah nombor 1. Dan kebanyakan sumber-sumber ilmu semasa tu kita tak ada alternatif media. So kita tak ada internet, kita tak ada sumber-sumber lain. Maka sumber ilmu yang terbaik adalah datangnya daripada perpustakaan. Jadi kalau masa kami belajar dulu, sememangnya kami berebut pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku Red Spot. Jadi dulu, sekarang saya tak tahu ada ke tidak lagi Red Spot. Ada lagi. Jadi Red Spot ni buku-buku yang merupakan buku yang digunakan oleh pensyarah sebagai rujukan untuk mengajar. Jadi kalau nak exam, buku-buku itulah diperlukan oleh mahasiswa. Jadi berebut kami untuk meminjam buku Red Spot. Pada zaman Datuk, perpustakaan mana tu Datuk ketika tu? Masa saya belajar, kami belajar setahun di Lembah Pantai. Kemudian selepas itu tahun kedua kami berpindah ke Hospital Kuala Lumpur, ataupun di Fakulti Perubatan. Masa tu kita baru buatlah perubatan. Jadi saya ada pengalaman menggunakan keperluan perpustakaan di Lembah Pantai dan juga keperluan perpustakaan di Hospital Besar Kuala Lumpur lah, ataupun di Fakulti Perubatan. Jadi perpustakaan yang ada sekarang ini mungkin perpustakaan nombor 2 kami. Dulu pada mulanya perpustakaan perubatan tu adalah rumah kayu aja, sementara. Sehinggalah kami ada fakulti yang tetap, baru kita ada perpustakaan perubatan yang tetap, yang sekarang digunakan oleh fakulti FSK dan juga fakulti farmasi dan pergigian. Ketika di zaman Datuk ada pergi ke perpustakaan Universiti Malaya ketika zaman Datuk untuk mendapatkan sumber. Kadang-kadang kita perlu, sebab masa itu buku kita pun tak berapa cukup. Pasal kita baru lagi dan kita belum ada pengalaman. Masa tu pustakawan kita pun tak berapa pasti buku apa yang nak dibeli, kan. Buku mana rujukan yang penting dan sebagainya. Jadi kita memerlukan juga bantuan daripada Universiti Malaya. Jika kita bandingkan pada hari ini, Datuk, sumber maklumat tu di hujung jari. Betul. Ini sangat berbeza lah berbanding dengan kami dulu. Adik saya sekarang masih mengajar lagi pelajar perubatan, undergraduate. Saya masih mengajar. Jadi seminggu sekali atau 2 kali saya mengambil mereka. Saya nampak sudah berbeza. Dulu kami sebagai mahasiswa, kita masuk ward kami, masa praktikal,
Yang paling penting kita bawa buku tu, textbook kita. Untuk rujukan kita bawa, tiap-tiap orang tu bawa buku. Sekarang dia tak ada buat apa-apa, dia bawa handphone dia je. Bila saya tanya soalan, dia akan tekan dia soalan dan bagi jawapan pada saya. So amat berbeza sekarang. Terbayang kesukaran masa zaman Datuk untuk mendapatkan sumber-sumber maklumat. Betul. Betul. Ini kemajuan lah. Saya rasa. Baiklah Datuk. Kita masuk tentang era kehidupan Datuk di college ketika itu. Datuk ada tak nama-nama timang-timangan ataupun nama-nama glamour ketika itu? Tak ada kot. Tak ada. So kawan-kawan saya panggil saya Mat so, nama saya Muhammad kan. Mat. Itu nama saya lah. So saya di kampung lain nama saya. Lain di kampung dipanggil Ali. Jauh. Jadi kalau ada orang tegur saya panggil Ali, saya tahu ini mesti orang kampung saya. Saya toleh saya tahu betul. Macam mana boleh dapat nama Ali tu Datuk? Saya pun tak berapa pasti kenapa arwah mak saya panggil. Kadang-kadang zaman dulu kalau anak-anak tu sakit, kan dia niat, dia kata kalau dia baik daripada sakit ni, dia tambah nama lah atau tukar nama. Jadi itu mungkin lah sebab yang apalah. Sepanjang kehidupan Datuk di college kan, pernah tak Datuk alami kisah-kisah mistik? Ada kot. Ada biasalah sebagai mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa, kami masa tu saya Presiden Jaksa. Dulu dipanggil Jaksa kan. Sekarang dipanggil mungkin lain kot nama sekarang ya. Jadi Presiden Jaksa ni dia Presiden College tu lah. Jadi college pertama kami adalah rumah kayu. Kita panggil College Rumah Kayu. Sebab dibuat daripada kayu. Dia macam long house. Rumah panjang. Masa tu belum ada lagi nama Tun Said Nasir. Belum ada lagi. Jadi kita nak namakan orang pun pasal dia rumah kayu kan, dah sedap. Jadi batch pertama, kedua sampai batch ketiga kami duduk rumah kayu. Jadi saya yang jadi presiden jaga rumah kayu ni. Jadi kat situ macam-macam lah cerita. Kemudian kami berpindah ke KTDI, College Tun Dr. Ismail, ataupun College, kemudian ditukar jadi College Tun Said Nasir. Sebenarnya tanah di mana college itu yang sekarang ada ni adalah sebuah tanah, satu kawasan yang tidak dikendaki oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dia bagi pada kita. Pasal dia tak nak tanah tu, sebab dia tak berapa nak tanah tu, disebabkan tanah tu adalah tempat perkuburan semasa kejadian 13 Mei. Jadi situ dia banyak mayat-mayat yang apa. Saya notice mayat-mayat tu bila kami beberapa kali nak bina padang. Dulu kami buat padang, mahasiswa sendiri buat. Saya ingat lagi kami main volleyball, bola tampar. Saya sendiri bersama rakan-rakan kita pacak apa tiang dan padang. Bila saya gali-gali lubang tu jumpa tulang-tulang. Jadi itu kejadian yang biasa berlaku lah. Dan cerita-cerita lain tu memang macam-macam lah di asrama tu kan. Saya pun difahamkan masih lagi ada ketemu tulang-tulang sehingga kini. Ya, mungkin ada. Ya, saya tak heran kalau ada lagi. Sebab dulu semasa peristiwa yang kira yang kurang menyenangkan di negara kita, saya dengar jenazah tu dia campak je kat situ, ataupun dia gali sikit lubang dia masukkan tu, terutama jenazah orang yang tidak dikenali lah. Jadi saya yakin masih ada. Tulang ni diambil masa ribuan tahun kan untuk direput habis. Betul. Jadi benda-benda tu adalah itu yang kita panggil sebagai proses komposisi decomposition. Baiklah Datuk, kembali semula kepada
kedudukan Universiti Kebangsaan Malaysia kita pada hari ini, ya Datuk? 55 tahun itu satu tempoh yang agak lama sebenarnya. Tapi kita merasakan kepantasan masa itu berjalan. Yes. Jadi apa harapan Datuk? Apa yang Datuk ingin lihat berlaku kepada Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa akan datang? Okey. Pertama kali saya bersyukur kepada Allah SWT, kita telah berjaya menjangkau 55 tahun, hampir 60 tahun. Ini bermakna saya sudah berada di UKM ini lebih kurang 53 tahun, 54 tahun lah. Di tahun 70 ditubuhkan, saya masuk 73, 74. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita nampak UKM sudah menjadi sebuah universiti ternama dan sebuah universiti yang kita boleh katakan berperingkat antarabangsa. Ya. Dan pelajar antarabangsa kita pun sudah mencecah hampir 10,000 orang. Ya, dah 9,000 lebih, hampir 10,000. Ini menunjukkan bahawa kita dalam masa 50 tahun ini sudah pun bergerak ke hadapan dengan sangat maju dari segi bukan saja infrastruktur dan juga perkembangan akademiknya. Kita insya-Allah bergerak sebagai sebuah universiti yang mempunyai ranking yang agak baik, ya. Kita sekarang ni dalam mungkin antara 126 universiti teratas di dunia. Ya, ini satu angka yang baik. Dan satu kebanggaan sebenarnya. Kebanggaan untuk kita. Dan kita sekarang sedang mengejar untuk kita menjadi salah satu 100 universiti terbaik di dunia. Kita tak buat global. Dan alhamdulillah nama UKM sudah tersebar di mana-mana, ya. Pengalaman saya di Timur Tengah, ya, terutamanya, dan juga di South, di India, di Pakistan, di Sri Lanka, di Bangladesh, nama UKM memang dikenali. Jadi kalau saya pergi melawat universiti dan juga berjumpa mahasiswa-mahasiswi di daerah-daerah ini, memang mereka tahu UKM. Terutama di Middle East ni, Timur Tengah ni, memang mereka katakan sebenarnya universiti terbaik di Malaysia adalah UKM. Ya, so itu ranking dan pemikiran populasi secara amnya terhadap UKM. Jadi kita harapkan kita dapat mengekalkan kehebatan kita ini, di samping kita terus sebagai sebuah universiti yang menghasilkan alumni yang terbaik dan juga yang boleh berbakti untuk negara kita dan untuk ke peringkat global. Ya, kita telah menghasilkan sekarang dah masuk 200,000 alumni, dan alumni kita sudah pun berada di mana-mana, di apa-apa bahagian. Dari segi pentadbirannya, ada alumni kita sudah menjadi menteri. Dari segi politiknya, dari segi pentadbirannya, alumni kita sudah menjadi KSN, Ketua Seusaha Negara. Itu pangkat yang tertinggi di Malaysia. Setakat KSU ni memang dah ramai dah. Setakat Director General, Ketua Pengarah, di mana-mana sahaja. Di bidang saya sendiri, di bidang perubatan sendiri, dah ramai alumni kita menjadi ketua pengarah bidang perubatan. Jadi kita sudah di mana-mana. Di bahagian kehakiman contohnya, kita sudah hebat. Di bahagian Parti Pengajian Islam, menteri yang menjaga bahagian keislaman pun datangnya daripada UKM, Fakulti Pengajian Islam UKM. Begitu juga di bidang sastra, sastrawan negara kita pun datang daripada alumni. Ya, jadi alhamdulillah itu sudah menunjukkan kualiti kita dengan kuantiti kita yang sangat semakin hebat dan semakin besar. So itulah saya rasa harapan kita, supaya UKM akan terus
menghasilkan manusia-manusia yang berguna untuk kehidupan ini, ya. Baiklah, kita lihat pada hari ini pun alumni UKM kembali berkhidmat di UKM, ya. Ya. Dan mudah-mudahan legasi ini akan terus memastikan UKM terus cemerlang, Datuk. Ya. Sememangnya itu pengharapan Betul, kita ya. sebenarnya. Sebenarnya saya sangat berbangga, ya. 3-4 tahun yang lepas, untuk pertama kalinya UKM diterajui oleh alumni itu sendiri. Ya, daripada naib chancellornya, timbalan-timbalan naib chancellornya, bendaharinya, dan juga pengerusinya pun daripada UKM. Jadi UKM itu adalah, orang kata, test period, ya, untuk kehebatan alumni kita. Dan alhamdulillah kita berjaya dan kita mencapai kemuncak yang luar biasa dengan pengukuhan pentadbiran oleh alumni UKM sendiri. Bukannya kita nak mengenepikan alumni daripada universiti lain, tetapi mereka juga memberikan bakti, sumber bakti yang berguna untuk kita, tapi kita telah membuktikan bahawa alumni itu boleh menjalankan, can run the university, our own university, boleh menjalankan universiti kita sendiri. Ini suatu yang amat membanggakan kita lah, suatu yang luar biasa. Ini sebenarnya salah satu daripada mimpi indah kita terhadap universiti kebangsaan kita. Ya, Datuk. Ya. Pada pandangan Datuk, apakah Datuk bersetuju kalau saya katakan hanya alumni UKM lebih memahami apa yang UKM perlukan? Ya. Sememangnya dari segi kejiwaan takkan sama dengan alumni lah. Ya. Kalau kita ingin mencari orang kata semangat keuniversitian, semangat watan kita, selalu alumni itu dia memahami. Pertama, dia memahami kenapa UKM wujud. UKM adalah untuk rakyat, universiti rakyat, semangat rakyat. Itu dia akan tahu itu, ya, bila dia belajar di UKM. Dan bila dia keluar daripada UKM juga, dia insya-Allah dia akan memikirkan rakyat pertama, ya. So okey, itu suatu yang tak dapat kita sangkal lah. Tapi kadang-kadang perkara ini agak sensitif, terutama yang bukan daripada alumni. Kita mengalung-alungkan kehadiran mereka. Mereka pun berbakti untuk universiti. Ada setengah tu dia dah macam lebih alumni daripada alumni sendiri. Tapi kita berbangga, sekarang kita menghasilkan 200,000 alumni, dan untuk pertama kalinya alumni sudah ada rumah alumni-nya sendiri. Sudah 50 tahun baru kita ada rumah alumni. Ini satu yang luar biasa lah. Dan tiap-tiap convocation tu kita akan mengingatkan mereka tentang pentingnya alumni dan kewujudan alumni itu sendiri. Saya sendiri pun, Datuk, berkeinginan untuk jadi mahasiswa UKM, Datuk. Okey, insya-Allah kita boleh teruskan. Ya. Baiklah para penonton sekalian, kita telah pun mencungkil rahsia dan juga maklumat-maklumat yang berharga, yang mampu memberikan sumber inspirasi kepada kita untuk memastikan UKM itu sendiri berperanan lebih bermanfaat kepada negara, ya. Dan mudah-mudahan intipati yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk mampu mencetuskan inspirasi kepada para penonton, mungkin daripada kalangan latar belakang yang berbeza, mungkin di kalangan ibu bapa yang berkeinginan untuk menghantar anak ke UKM. Maka itulah dia tadi, aspirasi UKM. Baiklah, jangan lupa untuk tinggalkan sebarang persoalan dan juga pandangan di ruangan komen, dan jangan lupa kongsikan podcast ini untuk manfaat bersama. Saya Abdul Muhaimin bin Sabrun, jumpa lagi di episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.